Macam dekat video lepas aku dah reveal kat korang kan, setup and colour baru untuk F30 aku ni kan. Jadi lepas je tukar bumper belakang ni, ada satu masalah. Aku kena setup exhaust dekat bahagian belakang ni tau. Sebab tabung ni kan, dia dah terexpose macam ni. Jadi sebelum aku setup exhaust, aku nak bawa korang pergi dekat Zul Plate bertempat di kaca. Sebelum aku setup exhaust, aku nak tukar nombor plate dekat belakang ni dulu. Sebab aku sakit mata weh, aku tak suka dia jenis macam ni. Dia nampak macam tak kemas sebab ada frame macam tu kan. Jadi first time juga aku sampai dekat Zul Plate ni tau. Masuk je tengok memang banyak gila jenis font nombor plate yang diorang boleh buat. Bukan untuk kereta je tau, untuk motor pun diorang boleh buat juga. Jadi first process diorang cabut dulu nombor plate standard aku ni. Lepas tu diorang akan ukur nak buat size yang macam mana. And kalau korang nak besar ataupun kecil, kalau boleh request je, diorang boleh buat. Even korang punya font style and size pun diorang boleh customkan juga. Sebab diorang ada designer diorang sendiri tau. Jadi korang jangan risau, font macam mana yang korang nak, semuanya diorang boleh buat. Dan lepas diorang dah designkan nombor plate korang tu, diorang akan hantar dekat mesin dia ni. Yang ni ialah mesin cutting lah, iaitu untuk proses cutting nombor plate korang. Macam aku cakap, dekat sini korang nak custom font ikut suka hati korang pun boleh. Sebab dekat sini kan, diorang dah biasa dah jumpa orang macam kau. Maksudnya diorang dah biasa dah jumpa orang yang nak nombor plate dia tu lain daripada orang lain. Jadi lepas je siap custom, diorang akan pasang dekat kereta. Sebab kalau tak pasang dekat kereta, baik tak payah buat nombor plate kan. Apa yang aku boleh cakap, kerja diorang laju. Even kita custom pun dia tak ambil masa yang lama. And lepas dia dah siap, macam ni lah rupa dia. Memang nampak clean and nampak lagi solid. And bagusnya dekat Zul Plate ni kan, nombor plate dia memang susah sangat untuk jadi kuning. Korang pakailah berapa tahun sekalipun, dia memang susah untuk jadi kuning. Next video aku akan tunjukkan setup exhaust aku yang baru. Untuk korang viewer yang baru dekat sini, korang boleh follow aku siap-siap. Sebab ada banyak lagi racun aku nak bagi dekat korang ni. Korang standby je.